baru-baru ini kami membuat ahli-ahli panel pemikir, penasihat MCW membuat sedikit penyelidikan. Penceroboh ini telah melanggar 12 undang-undang, merangkumi 4 akta utama: kanun jenayah, kanun tanah negara, enactment tanah negeri dan juga akta perhutanan negara. Jadi undang-undang dah mencukupi. Apa masalahnya sehingga mereka dengan mudah dapat menceroboh tanah milik kerajaan, menjejaskan keselamatan ekonomi rakyat dan kedaulatan negara? Apa faktornya? Ianya berlaku. Jadi undang-undang ini perlulah melihat balik dari segi penguatkuasaannya. Itu masalahnya. Undang-undang ada tetapi penguatkuasaannya lemah. Dan bagaimana sikap anggota penguatkuasa? Adakah mereka terbabit sama? Adakah mereka, itu perlukan satu kajian, dan bagi saya SPRM perlu untuk membuat siasatan yang lebih teliti bagi memastikan perkara ini, terutamanya berkaitan dengan penlibatan orang-orang politik dalam pengambilan tanah ini. Kerana ianya di Malaysia ini semuanya boleh. Jadi penlibatan orang politik ini adalah satu perkara yang perlu disiasat dan tindakan yang segera serta keras perlu diambil.